Hai, selamat datang semua. Pernah tak anda nampak seorang pelajar yang tengah struggle, tiba-tiba, klik, dia terus faham satu konsep bahasa tu. Momen aha itulah yang kita nak kupas hari ini. Jom kita bongkar sama-sama macam mana sebenarnya manusia ni belajar bahasa dan bagaimana kita sebagai pendidik boleh jadi pencetus potensi mereka. Cuba kita fikir sejenak. Ajaib kan? Macam mana agaknya daripada satu perkataan, mama contohnya, seorang budak tu boleh bina ayat yang lengkap dan tak lama lepas tu siap boleh cerita satu hari penuh apa dia buat kat sekolah. Proses yang luar biasa inilah yang akan kita terokai. Okey, untuk bantu kita faham semua ni, kita akan anggap ia macam satu kit peralatan untuk guru. Mula-mula, kita akan sentuh sikit pasal keajaiban perkataan pertama. Lepas tu, kita akan buka dan tengok 3 alat utama dalam kit kita ni. Dan akhir sekali, kita akan bincangkan kunci kejayaan untuk guna semua alatan ni dengan berkesan. Baiklah, jom kita mulakan. Memahami 3 teori utama ni bukan setakat teori kosong tau. Ini adalah asas yang akan membentuk cara kita merancang aktiviti dalam kelas, cara kita berinteraksi dengan pelajar, dan yang paling penting, cara kita mengajar dengan lebih mantap. Okey, alat pertama dalam kit kita ialah pendekatan yang kita panggil behaviorisme. Teori ni sangat praktikal. Ia fokus pada benda yang kita boleh nampak dan ukur, iaitu tingkah laku. Konsep utamanya senang je, tiru, ulang dan bagi ganjaran. Cuba bayangkan belajar bahasa ni macam belajar naik basikal. Melalui behaviorism, ia adalah satu tabiat yang kita bentuk melalui latihan yang banyak kali. Guru bagi rangsangan, contohnya pujian atau stiker, dan pelajar pun bagi respons yang betul. Proses latih to be macam ni memang sangat-sangat berkesan untuk bina asas yang kukuh, terutamanya untuk pelajar di peringkat awal atau yang perlukan sedikit bantuan tambahan. Inilah contoh paling jelas dalam kelas. Bila murid ikut sebutan guru, lepas tu salin perkataan tu berulang kali, sebenarnya mereka tengah membina otot bahasa mereka melalui pengukuhan yang positif. Simple tapi berkesan. Okey, dah settle alat pertama. Sekarang, jom kita tengok alat nombor 2. Kalau alat tadi lebih kepada perbuatan luaran, alat yang ini pula lebih mendalam. Ia tentang pemikiran dalaman. Kita beralih daripada sekadar meniru kepada betul-betul faham makna. Dekat sini ada satu perubahan besar. Pelajar bukan lagi dianggap macam bekas kosong yang kita kena isi. Sebaliknya, teori kognitif ni tengok mereka sebagai pembina yang aktif. Mereka bina makna dengan cara sambungkan maklumat baru dengan apa yang mereka dah tahu. Inilah yang mencetuskan pemikiran kritis dan pemahaman yang sebenar-benarnya. Nampak kan perbezaan dia? Macam langit dengan bumi. Kita beralih daripada minda yang hanya terima maklumat secara pasif kepada minda yang aktif membina dan menyusun maklumat itu. Pelajar jadi arkitek untuk pengetahuan mereka sendiri. Satu anjakan paradigma yang sangat besar. Jadi, dalam kelas, aktivitinya pun berbeza. Mungkin guru minta pelajar buat peta minda untuk susun idea atau tanya soalan macam, cerita ni buat awak teringat dekat pengalaman awak sendiri tak? Cara ni dapat bina jambatan antara teks dengan dunia mereka. Pembelajaran pun jadi lebih peribadi dan lebih bermakna. Baik, alat kita yang ketiga dan terakhir ni pula, idenya memang agak radikal. Macam mana kalau saya cakap, keupayaan untuk berbahasa tu sebenarnya dah sedia ada, dah terpasang siap dalam otak kita sejak kita lahir lagi. Tokoh utama di sebalik teori ni, Noam Chomsky, dia kata otak kita ni dilengkapi dengan satu alat khas yang dipanggil Language Acquisition Device atau LAD. Ia macam satu sistem dalaman yang dah faham blueprint tata bahasa secara universal. Jadi, peranan kita sebagai guru bukanlah mengajar dari kosong, tapi lebih kepada menghidupkan switch untuk keupayaan semula jadi yang dah ada tu. Jadi, macam mana nak onkan switch LED ni dalam kelas? Kita gunalah aktiviti pengayaan. Bila kita galakkan pelajar menulis puisi, mereka cerita atau berdebat, mereka bukan sekadar ikut peraturan. Mereka sebenarnya sedang bereksperimen, bermain dan meraihkan kreativiti semula jadi yang ada dalam diri mereka. Jadi sekarang, kita dah ada 3 alat yang hebat dalam kit kita. Behaviorism, Cognitivism dan Mentalism. Persoalan paling penting sekarang, yang mana satu alat yang terbaik untuk kita guna? Dan inilah jawapannya. Guru yang paling berkesan bukan mereka yang guna satu kaedah je untuk semua benda. Sebaliknya, mereka ni macam tukang yang mahir. Mereka tahu bila masa yang sesuai untuk guna setiap alat, kadang-kadang satu-satu, kadang-kadang digabungkan sekali. Jadi, macam mana kita nak buat? Senang je. Pertama, kita gabungkan. Contohnya, guna latih to be, behaviorisme, untuk kuatkan ejaan. Lepas tu guna peta minda, kognitivisme, untuk faham jalan cerita. Kedua, dan yang paling penting, sentiasa sesuaikan kaedah kita dengan tahap murid.
Dan ketiga, pastikan setiap aktiviti itu ada tujuan dan membawa kepada pembelajaran yang bermakna. Kesimpulannya, inilah dia. Kunci kejayaan sebenar dalam mendidik bukanlah terletak pada teori mana yang paling hebat, tapi pada fleksibiliti kita sebagai guru. Ia tentang memahami pelajar kita betul-betul dan dengan bijak memilih alat yang betul daripada kit peralatan kita untuk bantu mereka membina karya agung mereka sendiri, iaitu penguasaan bahasa. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni untuk kita renungkan. Cuba fikir sekejap. Dalam kit peralatan pengajaran anda sekarang, alat mana yang paling kerap anda gunakan? Dan bagaimana anda boleh mula campurkan alatan lain untuk jadikan pengajaran anda lebih dinamik dan lebih berkesan?